Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mempengerusikan Mesyuarat Ikatan Prihatin Rakyat atau IPR hari ini ketika perselisihan dengan PAS mengenai jawatan pengerusi Perikatan Nasional atau PN masih berterusan. Muhyiddin disertai oleh pemimpin komponen PN lain seperti Presiden Gerakan Dominic Lau dan Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia S. Subramaniam. Bagaimanapun pemimpin PAS tidak kelihatan meskipun parti itu sebahagian daripada IPR. Pemimpin lain yang hadir termasuk Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir, Setiausaha URIME M. Satis, Presiden Putra Ibrahim Ali dan Presiden Parti Kemajuan Malaysia PY Tamurti. Apabila dihubungi, salah seorang pemimpin yang hadir menyatakan pemimpin PAS tidak dapat menyertai mesyuarat tersebut, namun beberapa pemimpin parti lain juga tidak kelihatan. Menurutnya, mereka membincangkan betapa pentingnya pembangkang bersatu bagi menghadapi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, terutama menjelang PRN Melaka dan Johor akan datang. Azurin Zainal, FMT.